Yo, Assalamualaikum guys. Bersama-sama aku Ed sekali lagi di saluran Ed and Stuff untuk satu lagi edisi unboxing guys. Okay, kalau macam korang perasan daripada aku balik daripada New York City Marathon tu, aku dah pakai aku punya running sunglass baru lah. Sebab sebelum tu aku selalu pakai Guda. Lepas tu sebenarnya Guda aku tu dia dah lama aku pakai kan. Lepas tu dia dah jahanam lah. So bila aku pergi New York City Marathon punya expo, aku jumpa Knockaround punya booth lah. So dekat situ dia release Knockaround punya running sunglasses sempena New York City Marathon punya edition lah. Okay, so kalau macam korang follow channel aku punya last giveaway pun aku bagi Knockaround punya running sunglass dekat pemenang. Dan kalau kau tengok sekarang ni, inilah dia spek yang aku duk pakai daripada bulan 11 hari tu lah. Tapi kalau korang tengok sebenarnya dekat sini, spek yang aku pakai ni, dia punya coating ni dah peel off kalau kau boleh nampak kan. Tapi frame dia semua elok lagi. Okay, kau tengok dia punya ni, dia snap memang masih cun lah kan. Sebab sunglass ni dia adalah New York City Marathon punya edition kan? Jadi kita macam terkilan lah bila dia peel off macam ni. Tapi sebenarnya sebab salah aku sendiri lah kan. Last run aku pakai spek ni, aku dah habis. Lepas tu aku nak buat aku punya cool down. Aku buka, lepas tu aku masukkan dalam aku punya pocket tights aku. Lepas tu of course dia dah soak dengan peluh kan. Lepas tu bila dah sudah tu, aku memang tak lap ke tak bersihkan apa, aku terus tinggal dalam kereta. Lepas tu kena panas semua kan. Next time aku nak pakai, aku tengok macam, oi, ini memang sadis lah kan. Macam ni lah condition dia. So aku mula-mula aku plan aku nak pergi mana-mana kedai cermin mata, aku nak tempah lens lain lah yang boleh fit lah. Sebenarnya boleh je. Tapi yang sadisnya, kalau macam aku masuk lens lain, dia akan hilang satu features New York City Marathon dekat sini guys. Okay, dekat sini dia ada logo New York City Marathon. Tak boleh lah kan. Sebab nak dapat dah lah susah. So aku fikir macam mana aku nak buat. Aku try lah pergi ke website Knockaround. So aku contact dia punya customer service kan. Jadi bila aku contact, aku cakap lah apa aku punya ni peel off sebab apa semua. Lepas tu dia reply, dia kata adakah aku beli masa expo kan. Jadi betul lah, aku beli masa expo. Dia kata don't worry, dia boleh bagi aku replacement terus untuk the same sunglass. Inilah terbaik kan. Sebab aku plan macam aku nak beli lain lah. Kalau macam ada replacement lens, so aku beli dan aku tukar sendiri lah. Tapi dia kata tak perlu, just bagi aku punya details. Then tapi dia tak boleh hantar terus spek kat aku. Dia kata dia boleh bagi aku refund lah, kira voucher code ataupun dia bagi aku gift card. So daripada gift card tu, aku kena purchase balik dia dekat dia punya web. Dan turns out memang still ada stock lah untuk this version. Okay, sebab dia kata nanti kalau macam dia hantar terus, nanti mungkin kalau kena charge custom, takkan dia nak cover kan. Jadi tak ada hal lah, aku just bayar untuk dia punya shipping. Dan kalau kena custom duty lah. So itu yang aku nak unbox dalam video kali ni guys. Okay, dan disebabkan aku dah pakai spek ni agak lama lah. Aku rasa mungkin 5 ataupun 6 bulan. Jadi aku boleh kongsikan dengan korang dia punya review untuk spek ni. Dan kalau macam korang tak pernah pakai running sunglass dan korang confused nak cari running sunglass yang sempoi, so ni aku akan kongsikan dengan korang dalam video kali ni guys. Okay, tapi sebelum tu, jangan lupa kalau macam korang belum subscribe tu channel and stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia. Kita jumpa selepas ni guys. Okay guys, untuk spek Knockaround yang aku purchase baru menggunakan gift card yang dia bagi, the same price dengan harga yang aku beli, $45. Selepas aku purchase, lepas tu dia punya shipping cepat gila sebab dia guna DHL. Dan kalau macam kau tengok aku punya video-video pasal posting sebelum ni, pasal parcel DHL memang aku rasa paling efisien lah. Dia punya costing lebih kurang $25, so dalam 100 lebih. Tapi memang cepat gila sampai dan sangat secure guys. Okay, jadi jom tanpa melengahkan masa, aku akan unbox Knockaround punya sunglass guys, running sunglass. Okay, look at the bright side. Okay, mana dia punya buka ni? Oh ni open. Lama aku tak ada pula. Selalu ada pisau kan. Ni sebabkan aku outdoor, kita buat secara okay. Nampak guys. Tapi inilah dia. Dia bila
Biasanya bila kita ada gift card kan, lepas tu dia ada tendency untuk tambah lagi spec lain despite of spec yang aku nak claim for refund ni lah. Jadi ni guys, ini adalah New York City Edition punya. Luckily memang still ada on the web, okay. Dan aku tambah lagi satu guys. Okay, so sebenarnya ada 2 lah dekat dalam aku punya package yang dia hantar. So ada stiker guys, okay. So ni stiker knock around. Dan sebelum aku buka aku kongsi sikit lah. Spec knock around ni dia lebih kurang macam kalau korang tengok aku punya video, aku review Guda punya running sunglass. Dah lama lah kan. Feature dia sama sebab dia casual, lepas tu dia polarized kan. Dan yang seperti yang aku kongsikan, apa yang aku nak bila aku pakai running sunglass, satu, dia lightweight, kita tak rasa macam kita pakai spec. Lepas tu dia tak shaky guys, maknanya dia sentiasa melekat dekat muka kita. Lepas tu semestinya design yang funky kan, banyak design untuk kita pilih. Lepas tu ada macam aku, sebab muka aku besar guys, okay. So spek ni sesuai dengan kelebaran muka. Yang penting kalau macam korang nak ensure spek tu tak bergoyang ataupun shaky masa korang lagi, korang kena ambil size yang betul lah, okay. Sebab dekat knock around ni, kalau korang tengok dekat web dia ada macam-macam jenis guys, okay. Macam ni dia lebih kepada casual look. Kalau korang tanya ada tak jenis yang lebih nampak sporty kan, yang lebih aerodynamic ke apa, yes memang ada. Macam ni adalah version Torrey Pines, okay. Lepas tu dia ada version premium yang macam aku bagi kepada pemenang giveaway sebelum ni. Lepas tu ada Fort Knox. Lepas tu ada, kalau yang sport punya dia ada Champione. Lepas tu dia ada Kinetics kan. So macam-macam lah, korang boleh tengok feature-features dia. Dan yang ni, dia punya features dia polarized. Lepas tu dia UV protection. Dan semestinya bila berlari, dia kita tak silau. Dia reduce glare. Lepas tu kita boleh tengok direct dekat matahari tanpa perlu kecilkan mata lah. Okay, tak perlu squint. Kalau korang ada modal lebih, dia ada juga jenis glass yang dipanggil color enhancing. Okay, so color enhancing ni aku rasa function dia mungkin identical dengan Oakley Prism punya teknologi. So bila korang tengok, dia akan improve kontras dengan surface yang korang lari, lepas tu dengan korang punya surrounding kan. So ada safety dan extra features kat situ lah, okay. Tapi harga dia lebih mahal guys. So itu di antaranya lah dia punya features dari review aku untuk knock around Torrey Pines, okay. Kalau macam muka lebar macam aku, ambil Torrey Pines ni memang ngam lah. Dan ada juga yang lain yang untuk muka lebar. Kalau macam korang pergi dekat dia punya web pun, korang klik untuk, dia ada jenis muka, ada large, lepas ada wide, lepas tu ada normal, ada narrow. So bila korang klik, dia akan suggest orang spek-spek apa yang fit korang punya kriteria, okay. Seperti mana aku punya spek yang sebelum ni juga, dia datang dengan pouch New York City Marathon. Dan alhamdulillah ada lagi guys, okay. Nampak siap ada dia punya ni, dia punya barcode lagi. Dapat spek baru guys, nampak. Okay, itu macam puas hati weh. Memang panas macam mana pun aku tak perlu squint masa aku lari. So dia tak ada muscle stress dekat bahagian muka aku masa berlari lah, okay. So ni satu, okay. Dan disebabkan ada lagi satu, jom kita unbox lagi guys. Dia biasalah kita ni kan, bila ada benda-benda macam ni, kita nak beli lebih kan, betul tak? Okay guys, yang ni kotak dia just normal, sebab dia bukan special edition. Macam ni dia ada special punya kotak lah kan. Macam ni still version yang sama, Torrey Pines. Aku ambil design dia panggil pop, ada macam mercun sikit guys, okay. So buka ke sini, dia punya pouch sama juga, color hijau, tak ada apa-apa special edition. Dan dalam dia ni guys, ni nampak, okay. Depan dia color macam sunburst, dan belakang dia punya tangkai dia ada gambar mercun guys, okay. So pakai ni, lama nice guys, okay. So yang ni, kalau yang New York City Edition punya version ni, dia ada dia panggil macam bukan reflektif lah kan, macam coating yang color biru ni, okay. Dia ada tint kat situ. Tapi yang ni
Dia colour hitam, cuma dia punya frame dia colour sunburst dan tepi ni memang funky gila guys. Okay, sebab tu aku ambil yang ni lah kan. Lepas tu kan, aku nak kongsi dengan korang. Sebab aku pernah dengar ada geng-geng larian juga yang dia nak pakai spek masa berlari kan. Tapi dia rasa macam tak confident tau. Macam dia takut orang cakap macam poyo lah apa kan. Sebenarnya korang tak perlu rasa macam tu pun kan. Sebab kita pakai, bagi aku kalau macam korang saja pakai nak riak tu pun tak ada masalah kan. Tapi kalau macam korang memang ada glare kan, lepas tu korang rasa macam muscle face muscle ni stress kan, screen masa panas terik ke, bagi aku pakai je. Sebab orang nak komen apa lantak dia lah. Yang penting dia bagi benefit dekat kita lah. Okay. Lepas tu kalau macam ada juga yang cakap dia nak pakai spek tapi dia tak tahu sama ada nak pakai yang lebih casual ataupun yang nampak lebih sport kan. Bagi aku pun tak ada masalah. Kalau kau nak rasa yang lebih lightweight ke benda semua, ada modal lebih, kau ambil yang macam sport punya kan. Kalau macam kau rasa sport tu terlalu nampak sukan, lepas tu kau nak pakai juga dalam keadaan biasa, kau pakailah yang jenis casual macam ni kan. Dan untuk knockaround sendiri, macam-macam shape dia ada dan macam-macam face shape yang dia boleh suit lah. Okay, so kau buat je pilihan korang untuk beli guys. Okay, lepas tu guys, disebabkan aku dah pakai lebih kurang 5 bulan spek aku yang sebelum ni, dari segi durability aku tunjuk ni memang dia punya coating ni dah peel off. Tapi itu memang sebab kesilapan aku sendiri. Dan kalau macam Oakley pun kau buat benda yang sama, peluh, lepas tu kau biar panas dalam kereta, dia akan jadi kesan yang sama guys. Tak percaya kau boleh tanya kepada pengguna-pengguna Oakley yang pernah menghadapi benda ni lah. Okay. Lepas tu yang bestnya, dia punya durability kau tengok dia punya ni memang masih string guys. Okay, nampak? Dia memang tak ada loose ke apa, memang masih ketat guys. Ini selepas 5-6 bulan lah. Dan yang satu lagi yang best untuk spek macam ni lah, macam knockaround, lepas tu Guda ni semua, dia punya harga memang ramah lah kan. Macam ni aku rasa kau boleh dapat lebih kurang macam 100 ke 200 lebih, bergantung pada diskaun ataupun model baru ataupun sebagainya lah. Okay. Tapi satu lagi aku nak cerita dengan kau kalau macam kau nak angkat spek knockaround ni, korang tak perlu bersusah payah nak beli daripada website international US. Sebab kita dekat Malaysia ni bos, sebenarnya ada dia punya authorized dealer, dia punya distributor, iaitu Bibit Place guys. Okay. Jadi senang, korang pergi je website Bibit Place, korang tengok kalau korang masuk website dia, korang boleh pilih man ataupun woman, lepas tu accessories, dan korang pilih sunglass. Jadi bersepah lah knockaround punya design dekat situ lah. Kalau macam korang tak suka beli dekat website, korang boleh pergi dekat Shopee, korang check juga Bibit Place, and korang search dekat shop knockaround, memang akan keluar spek knockaround yang masih ada stok lah. Okay. So tak perlu susah nak beli kat US macam aku. Sebab aku punya case, aku beli sebab satu, aku nak dapatkan the same edition New York City Marathon. Lepas tu disebabkan dia menawarkan dekat aku untuk bukan refund lah, untuk refund aku punya spec of the same design. So aku tak perlu tambah apa-apa, aku just perlu bayar dia punya shipping cost dan kalau kena customer. Tapi walaupun aku beli dua spec ni, dia punya harga masih di bawah custom punya limit lah. Okay. So aku tak perlu bayar apa-apa, aku perlu bayar shipping je guys. Dan juga spek yang lagi satu ni lah. Okay. Lepas tu, okay, sebelum aku tamatkan video kali ni, disebabkan spek aku yang ni, aku dah ada yang baru. Okay. Yang ni frame dia memang masih elok lagi. Dia punya tangkai pun semua masih elok lagi. Dia punya latch pun masih string lagi. Siapa yang nak frame ni untuk korang tukar sendiri dia punya glass tu, pandai-pandai lah kau cari kat mana. Kau nak cari dekat kedai sunglass ke, kau nak tempah custom ke, kau nak buat prescription punya glass ke, korang DM aku dekat IG, cakap bang, saya nak abang punya frame ni, nanti aku akan bagi secara percuma lah. Kalau macam kena shipping, korang just bayar aku RM10 lah. Kau bagi aku RM10, aku akan ship kat korang. Kalau macam COD, kau datang jumpa aku just bagi percuma lah. Tapi first come first serve guys. Okay. So kalau macam korang tak tahu aku punya IG, ADXSKULL, korang just pergi, kau DM aku, cakap bang, saya nak abang punya frame. Okay. Kalau macam kau message dekat YouTube bawah ni,
macam tak fair lah kan. So korang DM aku dekat Instagram. Okay. Jadi guys, kalau macam ada apa-apa korang nak tanya pasal spek ke pasal benda-benda lain, korang boleh komen kat bawah. Nanti aku akan cuba jawab persoalan korang. Kalau tak subscribe lagi tu channel Staff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia guys. Okay. Kita jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Korang semua stay safe, korang semua take care dan selamat berlari guys. Aku pun nak pergi lari lah lepas ni kan. Ni cuaca pun sedap ni, pun awal lagi. So kita jumpa lagi selepas ni guys. Bye bye.